Hai semua, siri Vivo X300 dah pun dilancarkan dekat Shanghai untuk pasaran China. Dan ini adalah pandang pertama untuk peranti mercu terbaru daripada Vivo ni. Mula-mula kita cakap pasal rekaan dulu. Kalau sekali imbas siri Vivo X300 ni mungkin nampak sama je macam X200 yang lepas, tapi ini agak berbeza di mana versi Pro menggunakan rekaan yang lebih rata dan berkotak. Jadi nampak moden sikit dekat sini. Untuk korang yang mencari phone kecil tu, berita baik untuk korang sebab Vivo X300 kini menggunakan saiz yang kecil iaitu 6.31 inci. Kalau korang tahu saiz ni ialah saiz yang sama yang ada pada versi Pro Mini dekat X200 yang lepas. Dari segi kualiti binaan, ia menggunakan aluminium dan kaca pada bahagian belakang dengan kemasan matte. Lepas tu dekat Vivo X300 ni, Vivo dah kecilkan sikit bonggol kamera dia dan pada X300 Pro berat dia kini lebih seimbang berbanding dahulu. Siri Vivo X300 ni pun dah ada IP68 dan IP69 untuk ketahanan air dan debu yang lebih baik. Kualiti skrin pun sama je untuk kedua-dua model ni dengan menggunakan panel 8T LTPO dengan kadar segar semula 120Hz. Tahap kecerahan sampai 4500 nits dan bezel skrin pun dah makin nipis sekarang. Untuk prestasi dalaman, siri Vivo X300 ni menggunakan chip MediaTek Dimensity 9500 dan penggunaan storan UFS 4.1. Satu lagi berita baik adalah kali ni Vivo dah bawa masuk Origin OS untuk global. Origin OS 6 kali ni nampak lebih cantik, kemas dan mempunyai pelbagai ciri menarik macam Origin Island yang memudahkan pelbagai kerja, antara muka dynamic glow yang serba baru dan tema flip card yang nampak lain dari yang lain. Bila bercakap pasal siri Vivo X ni, memang kamera dia tak boleh dipandang rendah. Pada Vivo X300 Pro, dia menggunakan 200MP Zeiss APO telephoto dengan sensor HPB yang terbaru. Lepas tu kamera utama dia ialah 50MP Zeiss gimbal grade dengan sensor LYT828 dan akhir sekali 50MP Zeiss ultra wide sebagai pelengkap. Untuk X300 Plus, dia menggunakan lensa utama 200MP Zeiss dengan sensor HPB, 50MP APO telephoto dengan sensor LYT602 dan lensa ultra wide yang sama seperti model Pro. Tapi guys, apa yang menarik kali ni adalah siri Vivo X300 kali ni korang boleh pasang lens eksternal yang dipanggil telephoto extender untuk zoom lagi jauh tanpa hilang kualiti. Kapasiti bateri yang dimuatkan dalam Vivo X300 adalah sebesar 6040mAh Blue Volt bateri. Pada versi Pro pula, dia menggunakan bateri 6510mAh Blue Volt bateri. Dan dari segi pengecasan, kedua-dua model ni mempunyai pengecasan yang sama iaitu 90W flash charge secara berwayar dan 40W flash charge secara nirwayar. Siri Vivo X300 kali ni memang agak impresif baik dari segi rekaan, prestasi dalaman dan juga kemampuan kamera. Tambah pula Origin OS kali ni dah ada untuk global. Saya boleh katakan yang phone ni boleh bersaing rapat dengan peranti mercu yang akan datang nanti. Sama-sama kita nantikan pelancaran siri Vivo X300 ni dekat pasaran Malaysia tidak lama lagi.